Okey Ustaz, seterusnya orang puang ni Ustaz. Orang puang pula. Dia yang mari kerja ni Ustaz, dia stok gicu ataupun pelembak tu Ustaz. Okay. Jadi kering, jadi dok sedap juga Ustaz. Dok selesa dia panggil. Bibir kering. Bibir kering. Lepas tu dia tok lah sikit gicu tu. Letak gicu tu sampailah ada 2-3 jam ni dia mari kering, dia pun jelatlah bibir dia kat lidah tu. Okay. Lepas tu adalah gicu tu masuklah dalam mulut dia tu. Orang ni cerita. Siapa orang tanya soalan lagu ni pelik sungguh lah. Gicu atau dia pelembab bibir, kemudian apa hukum puasanya? Ada orang kata siapa pakai gicu batal puasa, salah. Saya kena faham dulu standard dia asal al-aklu wa syurbu, makan dan minum. Apa makna makan dan minum? Makan makna telan makanan, minum makna telan air. Nah, makanan kita telan lebih pada halkum, kalau air kita buh dalam mulut tak batal. Kalau panggil minum ni telang air itu biar lebih dari halkum. Ada sisa-sisa kayu ke apa ke, butir ke apa ke, lada ke apa dalam mulut, orang tak panggil makan. Bila batal kita telang butir kayu tadi lebih pada halkum. Halkum hak bila kita sebut ni gegak amno ni kat tekak. Jangan politik contoh ni aku ambil ni apa panggil halkum. Jadi kalau bicu duduk di bibir, dia pun buat dengan lidah gitu masuk dalam mulut, tak batal lagi. Yang ulama fiqh jawab dalam kitab-kitab antaranya Yas'alunaka Fiddin, Dr. Ahmad Syarbasi orang Mesir, dia telang jirim benda mekak dia tadi, dia telang baru batal. Sama macam kita ambil wudu. Nabi kata siapa yang berqamar ketika berwudu berpuasa bahawa saim fala tubaligh, jangan nebeng kerana takut tertelang air. Mana qamar air duduk dalam mulut, mana boleh qamar air duduk luar. Qamar air dalam mulut dah atas. Sebab tu kita beruh gigi dah atas tak. Beruh obat gigi gonyol masuk dalam mulut, dak batal juga. Bini kita kalau dak batal gigi duduk tangan. Faham lagi contoh. Jadi telang. Kalau dia jilat gicu hok meleleh. Lama kena panas luruh gicu. Nampak dia pun jilat-jilat masuk lepuk masuk dalam mulut. Telang batal. Tak telang tak batal.